Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuri Natasha binti Muhammad Farhan. Kad matrik saya 324-200-3641. Hai, nama saya Nur Amira Dayana binti Imran. Nama matrik saya 3242002681. Hai, nama saya Sri Ara Natasha binti Ruslan. Nombor matrik 324-200-4561. Hai, nama saya Nur Akila binti Muhammad Syukur. Nombor matrik 3242000281. Assalamualaikum, nama saya Siti Masturina Zainul Zaman dan kod matrik saya adalah 32420001. Hai, nama saya Sofia Balkis binti Arif. Nombor kad matrik saya 32420010551. Jadi di dalam video ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang penyakit infeksi streptokokal. Penyakit streptokokal ialah jangkitan yang disebabkan oleh bakteria Streptococcus. Jangkitan ini boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan daripada yang ringan seperti sakit tekak atau strep throat hingga ke kesihatan yang lebih serius seperti demam, rematik, magnetis dan juga sepsis. Tahap keseriusan penyakit ini bergantung kepada jenis bakteria Streptococcus serta bahagian tubuh yang dijangkiti. Ia juga boleh menyerang kerongkong, kulit, paru-paru serta organ-organ lain dalam badan. Antara jenis yang paling biasa ialah Streptococcus kumpulan A yang sering menjadi punca utama sakit tekak. Jika ada tanda-tanda jangkitan Streptococcus yang serius seperti demam tinggi, sakit tekak berterusan, ruam luar biasa atau perubahan tingkah laku, terutama pada kanak-kanak, segeralah dapatkan rawatan perubatan. Gejala boleh dibahagikan berdasarkan apa yang boleh dilihat di luar tubuh dan apa yang dirasai di dalam tubuh. Gejala luaran ialah tonsil bengkak dan bernanah, kemerahan dan bengkak pada kulit dan mata merah. Gejala dalaman ialah demam panas, sakit atau kesukaran menelan, sakit dadah dan sesak nafas serta loya dan muntah. Sekarang, saya akan terangkan cara bagaimana jangkitan Streptococcus ini berlaku. Yang pertama, ia boleh berlaku melalui titisan air liur. Yang kedua, sentuhan secara langsung. Yang ketiga, perkongsian barang peribadi. Dan yang terakhir, persekitaran yang tercemar. Yang pertama, iaitu titisan air liur. Bakteria merebak apabila individu yang dijangkiti batuk, bersin atau bercakap. Titisan air liur ini boleh masuk ke dalam mulut atau hidung orang lain yang berada berdekatan dengannya. Yang kedua, sentuhan secara langsung. Jangkitan ini boleh berlaku melalui sentuhan dengan kulit atau luka pada individu yang dijangkiti. Contohnya, menyentuh luka atau ruam yang dijangkiti bakteria Streptococcus. Yang ketiga, perkongsian barang peribadi. Menggunakan sudu, cawan, botol air, tuala atau alat permainan yang telah tercemar dengan bakteria. Bakteria juga boleh berpindah ke mulut atau hidung melalui barang-barangan tersebut. Akhir sekali adalah persekitaran yang tercemar, di mana bakteria boleh melekat pada permukaan seperti meja, tombol pintu atau mainan. Jangkitan ini berlaku apabila tangan menyentuh permukaan ini dan kemudiannya menyentuh muka. Akibat dan masalah penyakit Streptococcus ialah yang pertama, demam rheumatik yang disebabkan oleh tidak balas imun badan terhadap bakteria Streptococcus. Ia juga menyebabkan keradangan pada sendi, jantung, kulit dan sistem saraf. Ia juga boleh menjejaskan aktiviti harian jika tidak dirawat dengan segera. Yang kedua, masalah jantung. Streptococcus boleh merosakkan injap jantung terutama selepas demam rheumatik. Akibatnya, jantung mungkin berfungsi kurang efisien dan juga menyebabkan sesak nafas atau keletihan yang mudah. Yang ketiga, jangkitan buah pinggang atau dinamakan glomerulus nephritis. Bakteria juga boleh menyebabkan keradangan pada buah pinggang, menyukarkan proses penapisan darah. Ia juga gejala termasuk bengkak, kencing berdarah atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, jangkitan telinga atau sinus.
Streptococcus boleh menyebabkan infeksi telinga atau sinus. Jika berulang, boleh mengganggu pendengaran atau menyebabkan rasa sakit yang berpanjangan. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang boleh diambil. Pertama, mencuci tangan. Pastikan mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur, terutama setelah bersentuhan dengan orang yang sakit. Yang kedua, mengelakkan sentuhan. Elakkan sentuhan dengan orang yang sakit, terutama jika mereka mempunyai gejala seperti batuk atau selesema. Yang ketiga, menggunakan mask. Gunakan mask jika anda mengalami sakit untuk mengelakkan daripada penyebaran bakteria kepada orang lain. Yang keempat, mengelakkan berkongsi barang. Elakkan berkongsi barang seperti cawan, pinggan atau peralatan makan dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Jika anda terkena penyakit infeksi Streptococcus, anda perlu mendapatkan rawatan susulan. Rawatan susulan yang pertama ialah meneruskan antibiotik. Pesakit dinasihatkan untuk meneruskan pengambilan antibiotik mengikut dos dan tempoh yang ditetapkan bagi memastikan infeksi Streptococcus dapat dirawat sepenuhnya serta mengurangkan risiko komplikasi. Yang kedua ialah temu janji susulan. Temu janji susulan dicadangkan dalam tempoh 5 hingga 7 hari untuk menilai keberkesanan rawatan serta dapat memastikan gejala semakin berkurang dan mengesan tanda awal komplikasi. Nombor 3 ialah pemantauan tanda komplikasi. Pesakit perlu segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan sekiranya mengalami demam berpanjangan, sesak nafas, sakit dada, bengkak sendi atau air kencing berwarna pekat selepas rawatan. Yang keempat pula ialah rehat dan penjagaan diri. Pesakit dinasihatkan berehat secukupnya, minum air dengan mencukupi serta mengelakkan aktiviti berat sehingga gejala infeksi Streptococcus reda bagi dapat membantu proses pemulihan. Yang terakhir, pencegahan penularan. Ahli keluarga digalakkan mengamalkan kebersihan tangan yang baik dan tidak berkongsi peralatan peribadi dengan pesakit bagi mengurangkan risiko penularan infeksi Streptococcus.